Oh, hari ni mari rajin nak basuh motor. Motor ni memang tak akan jual lah. Kalau lagi boleh bawa je lah. Tapi sekarang ni memang dah lama dah tak bawa ni. Bila ada kereta, musim-musim hujan memang kita tak naik motor lah. Kalau saya panas pun tak naik juga motor. Motor ni zaman bujang dulu lah. Oh, leceh Yamaha ni. Yamaha 110. Oh, penuh ni. Beli masa tahun kedua. Belajar dekat UKM tahun 1999. Beli dengan loan JPA 2,900 beli. Oh, dah berusia dah. Usia dia ni rasanya terlupa lah usia. Motor ni tahun bila lupa lah. Kena tengok gerang. Tahun sekitar 90-an lah. 90, 97, 2000 macam tu lah usia dia kot. Ke bawah lagi. Tapi uzur lah. Dia punya fork dia pun ni dah rosak. Dia punya minyak ni dah pecah. Dia punya cover dia pun dah tak nampak dah meter. Ni pun dah rosak. Tak apalah. Kita try start lah, tengok hidup ke tidak. Kita try start. Kita try start tengok hidup ke tak. Nak start motor ni dia kena ni. Motor yang tuti ni kena tolak ke kanan. Tolak ke kanan, lepas tu kita try start. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam berat ni. Kita try start. Ni lama dah ni. Tahu hidup dah. Aduh weh. Jom. Jom. Oh, rasa pula getah. Baik ni. Bismillah. Oh, asyik baik tu. Aduh. Dia ingat kedai hidup dah. Lama ni. Tak start lama. Baik hidup lagi. Oh. Boleh ada. Oh. Boleh lagi. Kita buat jalan slow. Oh, segenap apa bro? Segenap apa? Apa gerah? Benar. Ni nyala lagi. Nyala tu slow.
Nyala slow, tapi bateri tak apa kuat dah. Nyala lagi. Sebenar depan nyala, belakang mampu kerah dah. Kena tukar meter baru dah. Depan ni nyala. Oh, nyala lagi awak ni. Awak ni nyala lagi sebelah kanan. Sebelah kanan ni mampu. Mampu dah. Apa dah. Kita buat jalan dia. Kita buat jalan dia kejap. Biar panas enjin. Okey. Beres.